Hai semua, pernah tak terfikir macam mana negara kita yang sangat pelbagai ni boleh bersatu padu? Kuncinya ada pada satu sistem yang menjadi tulang belakang negara, iaitu sistem persekutuan Malaysia. Boleh kata, inilah formula rahsia yang menyatukan kita semua. Jom kita bedah siasat topik ni sama-sama. Cuba kita bayangkan sekejap. Kita ada banyak negeri kan? Setiap satu dengan sejarahnya, identiti dan pemerintahnya yang tersendiri. Jadi, soalan besarnya ialah macam mana nak satukan semua ni di bawah satu bumbung jadi sebuah negara yang kuat dan stabil? Inilah cabaran paling besar yang dihadapi oleh pengasas-pengasas negara kita dulu. Sebab itulah, Malaysia ni pada dasarnya adalah sebuah kesatuan. Kita bukan satu negara tunggal dari zaman dulu lagi, tapi gabungan negeri-negeri yang bersetuju untuk membina satu keluarga besar. Dan jawapan kepada cabaran penyatuan tadi tu, ia datang dalam bentuk satu sistem yang cukup bijak, yang direka khas untuk meraihkan perbezaan kita, tapi pada masa yang sama, mengikat kita kuat-kuat. Itulah dia, sistem persekutuan. Tapi, jangan fikir sistem yang kita ada sekarang ni muncul macam tu je, sekelip mata. Tak, ia adalah hasil daripada satu perjalanan yang panjang, ada try and error, ada yang gagal, dan akhirnya barulah kita jumpa formula yang betul-betul menjadi. Jom kita patah balik ke belakang sikit dan tengok macam mana evolusi ni berlaku. Okey, tengok ni. Perjalanan kita bermula seawal 1895 dengan Konfederasi Negeri Sembilan, satu ikatan yang boleh kata sangat longgar lah. Lepas tu kita ada negeri-negeri Melayu bersekutu. Kemudian lepas Perang Dunia Kedua, British cuba perkenalkan Malayan Union pada 1946 yang ini memang kena tentang habis-habisan. Titik tolak yang paling penting sebenarnya pada tahun 1948 dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Inilah acuan yang kita guna sampailah merdeka tahun 1957 dan kemudiannya diperbesarkan lagi bila kita tubuh Malaysia pada 1963. Nampak tak? Setiap satu ni adalah langkah demi langkah ke arah Malaysia yang kita ada sekarang. Jadi, apa beza semua benda ni? Senang je. Kalau konfederasi, ia macam kawan-kawan yang lepak sekali, tapi masing-masing buat hal sendiri. Kuasa negeri itu kekal sepenuhnya. Tapi persekutuan pula macam satu keluarga. Ada kepala keluarga iaitu kerajaan pusat yang kuat, tapi setiap ahli keluarga atau negeri masih ada kuasa masing-masing. Kuasa itu dibahagikan. Ingat tak Malayan Union yang gagal tu? Sebabnya ia bersifat kesatuan, di mana semua kuasa dipusatkan kat British. Habis terhakis kuasa Raja-Raja Melayu. Sebab itulah, model persekutuan yang seimbang inilah yang paling sesuai untuk kita. Okey, bila dah setuju nak jadi persekutuan, soalan seterusnya, siapa dapat kuasa apa? Macam mana nak bahagikan tugas supaya tak bergaduh? Jawapannya ada dalam buku manual negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Anggap je ia macam blueprint sebuah rumah. Dah tulis siap-siap mana bilik kerajaan persekutuan, mana bilik kerajaan negeri. Jadi semua orang tahu sempadan dan tugas masing-masing. Jom kita intai dulu senarai persekutuan. Ini semua benda-benda besar yang melibatkan satu Malaysia. Fikirkanlah, hal ehwal luar negara, pertahanan, keselamatan dalam negeri, kewangan. Benda-benda ni tak bolehlah setiap negeri buat cara sendiri kan? Nanti haru biru. Sebab itu, ia perlukan satu dasar yang seragam yang diselaraskan oleh satu kepala, iaitu Kerajaan Pusat. Sekarang, kita tengok pula senarai negeri. Yang ini pula adalah hal-hal yang lebih dekat dengan kita, yang lebih bersifat tempatan, macam isu tanah, pertanian, hutan, ataupun urusan majlis perbandaran kat tempat kita. Logiklah kan? Sebab kerajaan negeri lah yang paling faham selok-belok dan keperluan kat kawasan mereka sendiri. Dan ada juga perkara yang tak boleh buat sorang-sorang. Kena gotong royong. Inilah dia senarai bersama. Benda-benda macam kebajikan awam, beasiswa dan kesihatan awam. Ini semua tanggungjawab yang dikongsi. Jadi, kerajaan persekutuan boleh buat dasar umum untuk satu negara. Tapi kerajaan negeri yang akan laksanakan ikut acuan tempatan. Satu situasi menang-menang kan? Sangat praktikal. Satu lagi benda yang menarik pasal sistem persekutuan kita ni, ia sangat fleksibel, tak rigid. Ini terbukti sangat-sangat penting masa Sarawak dan Sabah bersetuju untuk membentuk Malaysia pada tahun 1963. Perlembagaan tak paksa mereka ikut sebiji macam negeri-negeri kat Semenanjung. Sebaliknya, ada kuasa-kuasa tambahan yang istimewa diberikan kepada mereka. Contohnya macam kawalan imigrasi, undang-undang adat, mahkamah anak negeri. Semuanya untuk apa? Untuk jaga identiti dan kepentingan unik mereka. Ini bukan setakat kompromi tau, tapi satu pengiktirafan. Inilah asas yang membolehkan keluarga besar Malaysia ni terbentuk.
Okey, kita dah faham pembahagian kuasa atas kertas. Tapi itu baru separuh cerita. Yang paling penting, macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar. Betul ke boleh jalan? Jom kita tengok beberapa contoh macam mana kerajaan pusat dan kerajaan negeri ni bekerjasama macam satu pasukan untuk memajukan negara. Contoh paling klasik, pembangunan tanah. Modal dia mudah je. Tanah, itu bawah kuasa negeri. Jadi kerajaan negeri sediakan tanah. Duit dan pakar, itu kerajaan persekutuan ada. Jadi mereka salurkan dana dan kepakaran. Bila dua-dua ni bergabung, melalui agensi macam Felda, apa hasilnya? Pembangunan yang betul-betul mengubah hidup rakyat. Inilah bukti kerjasama yang menjadi. Kerjasama ni bukan setakat bab ekonomi je tau. Keselamatan pun sama. Walaupun pertahanan ni bawah persekutuan, ancaman kadang-kadang berlaku kat kawasan tertentu je. Contohnya, tahun 1972, RSCOM ditubuhkan di Sarawak untuk lawan komunis. 40 tahun kemudian pada 2013, ESSOM pula ditubuhkan kat Sabah selepas pencerobohan Lahad Datu. Nampak tak? Sistem kita ni boleh sesuaikan tindakan keselamatan ikut keperluan spesifik sesebuah negeri. Sangat dinamik. Kita dah tengok macam mana kuasa dibahagikan, macam mana kerjasama berlaku, tapi mesti ada masanya pusat dan negeri tak sependapat kan? Macam mana nak pastikan rumah kita ni tak runtuh bila ada perselisihan faham? Apa sebenarnya gam yang lekatkan kita semua sekali? Inilah dia jawapannya. Gam yang paling kuat tu ialah keluhuran perlembagaan. Ada satu perkara penting, perkara 75, yang bertindak macam pengadil. Senang cerita, kalau ada undang-undang negeri yang bercanggah dengan undang-undang persekutuan, undang-undang persekutuan yang akan diguna pakai. Tapi ini bukan nak tindas negeri tau. Tujuannya adalah untuk pastikan undang-undang kita seragam dan stabil di seluruh negara. Kena ada kata putus kan? Tapi jangan salah faham, sistem kita ni bukan main ikut buku peraturan je. Ia hidup dengan semangat duduk semeja dan bincang atau musyawarah. Sebab itulah ada macam-macam platform untuk pusat dan negeri bertemu. Ada mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua menteri, ada majlis kewangan negara, majlis tanah negara. Semua ni tempat untuk mereka berbincang, selaraskan kerja dan cari jalan penyelesaian sama-sama. Inilah roh sebenar persekutuan kita, semangat kekeluargaan. Jadi kesimpulannya, apa yang kita kena faham ialah sistem persekutuan ni bukan benda yang statik. Ia macam satu penimbang yang sentiasa perlukan keseimbangan. Ia dinamik, ia perlu dijaga, perlukan tolak ansur, kerjasama dan yang paling penting, hormat pada perlembagaan. Soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Dalam dunia yang makin mencabar ni, apakah cabaran terbesar untuk kita kekalkan keseimbangan ni? Dan apa peranan kita untuk pastikan rumah Malaysia ini terus kukuh untuk anak cucu kita nanti?